Hak ning tubek mari lari, tubek mari istihad. Di segi budak masa sekarang orang tua kena jaga wi molek. Di segi budak dok makin tu masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella San Mas saya. Sikat iaitu satu hari satu khabar-khabar. Hari ni saya nak sapa, hari ni saya nak khabar. Hari ni saya nak mari oyak di segi budak-budak orang tua kena jaga wi molek masa sekarang. Selebih penting budak hak galik maike, budak hak setuju dengan game ke saat ni tu. Budak lekat game lah, kecek mudah-mudah budak lekat game ke saat ni tu di segi orang panggil di segi pihak polis cyber. Budak cyber ke saat ni tu dia istihad, dia lari lah di segi budak-budak. Sebab penipu masa sekarang ni dia hadap ke budak. Biasa tu dia menipu orang tua, menipu orang banyak dalam banci, menipu kok tu kok ni. Masa sekarang ini nipu budak pula. Apabila boleh nipu kok mudah, nipu kok ni dah. Terang nipu budak pula. Masa sekarang dok jadi viral lah di segi ni. Harap kita jagalah orang tua sekali kok adik kakak kok. Kalau masa tengok anak kita atau adik kita ke saat ni tu, lekat dengan king dok. Tu lekat dengan king, duduk dengan king, takut gi kena king hak penipu dok dah. Sebab masa sekarang fok penipu gidok kuen, fok penipu kau saat ni tu gidok kaluk dengan game. Iaitu dia buat satu game hak boleh berkecek game mari. Apa boleh berkecek game mari boleh tipulah budak-budak dalam tu. Tipu lah ke mana? Tipu budak ke saat ni tu. Benda hak duduk lekem tu. Hak budak tu rasa apa hak benda ni hak duduk lekem ni payah nak boleh. Tetapi dia wi dengan mudah. Wi dengan mudah cara. Hak adalah di segi budak dia tahulah cara-cara main game. Yang nak satu benda hak dalam game ke saat ni tu payah. Apabila fak penipu dia wi dengan mudah cara ke saat ni tu. Dia app fan dia adalah di segi dia nak menipu budak ke saat ni tu. Apabila budak lekat dengan fak penipu ke saat ni tu, fak penipu tu suruh mengikut dia lah. Di segi suruh buku gambar orang tua, hatagi untuk nak like, untuk nak tukar dengan item hak dia nak dalam game ke saat ni tu. Buku buat percacung orang tua, buku orang panggil buat kredit orang tua, buku gambar hak besing tak setuju dengan cara-cara nak atau di segi penipu ni ada belaka. Masa sekarang duk mengebok dalam game. Dalam game budak-budak. Sebab itulah orang tua kalau masa tengok anak kita duk lekat dengan game dah, kita terang tengok kata game tu kena game dalam fak penipu dah. Nak kata saya sendiri kau di segi polis pihak dadu cyber pun dia tak tahu kata game tu game gopo hak penipu duk dah. Tetapi game masa sekarang tu fak penipu duduk dalam tu juga. Harap kita, harap orang tua, harap adik kakak tu pakat jagalah budak-budak di segi budak hak setuju dengan game, hak cok main game tu. Sebab itulah masa sekarang kita tahu dah kita kena jaga, kita kena sapa, kita kena sebar witata. Tu kita tu pakat jagalah. Di segi orang tua jaga budak-budak, di segi kakak, adik kakak jaga adik-adik. Kita masa sekarang kena sapa gimari. Dia kalau masa kita tahu dah, kita pakat sapalah. Kita pakat jagalah di segi budak. Berahi setuju dengan game ke saat ni tu. Berahi main game setuju dengan game ke saat ni tu.